Ramai orang rugi dalam saham bukan kerana pasaran, tetapi kerana keputusan impulsif mereka sendiri. Kenapa ramai beli saham? Sebab saham itu tengah panas. Kawan kata akan naik. Atau dengar berita confirm akan terbang. Masalahnya, mereka langsung tak tahu apa sebenarnya yang mereka beli. Industri apa syarikat itu? Adakah valuasinya munasabah? Siapa yang sedang mengumpul saham? Trend sedang menaik atau menurun? Bila nampak sebatang candlestick merah, terus panik. Dengar satu kabar angin, terus gelabah. Pasaran retreat sedikit, terus nak jual. Sebenarnya, apa yang membuat pelabu bertahan? Bukan semata-mata mental yang kuat, tetapi sebab mereka ada alasan jelas ketika membeli. Contohnya, valuasi masih rendah berbanding industri. Volume semakin meningkat. Dana asing mula masuk, corak teknikal mula membentuk signal baru. Dengan alasan yang kukuh, bila harga jatuh anda takkan panik. Anda hanya tanya diri sendiri, pelan trading aku masih valid atau sudah berubah? Jika sudah tak valid, keluar dengan tenang. Jika masih valid, malah boleh tambah posisi secara berperingkat. Tetapi mereka yang ikut tren buta-buta akan sentiasa ragu-ragu. Nampak merah panik, dengar rumor cemas. Market retreat sikit pun dah nak lari. Bukan saham yang bermasalah. Masalahnya, mereka tak pernah ada sebab untuk percaya keputusan mereka sendiri. Ingat, keputusan membeli yang terbaik datang daripada logik yang jelas. Anda mesti tahu, kenapa beli? Harga zon belian yang sesuai? Apa jangkaan anda? Bila perlu nilai semula, untung atau rugi? Jika 4 soalan ini tak boleh jawab, itu bukan pelaburan, itu hanyalah tekaan atau perjudian.